bawah. Cerah dah. Cerah. Ayo terus. Terus. Ayo terus. ستة آلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه. حاطب الأنوار من كل الأجانب ويبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي وعلومك في الدارين آمين. إذا تنجس شيء, apabila mutanajjihlah oleh sesuatu, bimulaqati kalbin, dengan bertemu dengan anjing, atau fara'ihi, ataupun foroknya anjing, terjemah dah kan. Usilah, nescaya dibasuh, sab'an, 7 kali. Ihdahunna, salah satunya, bitturabit tahur, dengan apa? Tanah apa dia? Yang suci. Wadih. Fahidan, kalau kita ada masalah kitab, kita ada pen yang terkena tahi anjing ataupun anjing jilat, maka ambil basuh, kemudian salah satunya itu dengan air bawah ataupun salah satu dengan tanah. Wadih. Ghusila sab'an ihdahunna. Ihdahunna menunjukkan di sini ialah apa dia? Salah satu, sama ada pada awal, pada tengah, pada akhir. Boleh. Wadih. Salah satu. Mafhumul kalam. Kerana bahawasanya hadis Nabi SAW berbeza-beza riwayat. Ada yang mengatakan ulahunna, ada yang mengatakan wa'afiruhunna, as-samina bit-turab, wa ila akhiri. Yani ada riwayat hadis yang kata awal, ada kata tengah, ada kata akhir. Walidhalik, kerana itulah Sayyidina Imam Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan hadis ni muttarib. Isyil muttarib, bertembung. Ni kata awal, ni kata tengah, ni kata akhir. Maka dilempar daripada beramal daripada dengan hadis at-tatrib. Tatrib dia Imam Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan 7 kali ya. Ini kalau anjing jilat 7 kali je ayat. Tanah tak wajib. Oh, Imam Malik Nabi sebut. La, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan riwayat berbeza-beza. Ada kata awal, ada kata tengah, ada kata akhir. Maka tertolak kerana dimasuk dalam babul muttarib. Tamam? Nah, al-Baiquni ايش يقول؟ وذو اختلاف سند متني مضطرب عند وهيل الفن. لكن علماء مذهب الإمام الشافعي أجاب عن هذه المسألة ونص عليه شيخ الإسلام زكريا. Dia kata apa? Muttarib, tetapi boleh himpun, boleh jamak. Memanglah ada riwayat kata tengah, awal, akhir, tapi kita boleh sebut apa? Semua boleh belakang. Entah nak awal boleh, tengah boleh, akhir boleh. Maka tidak ada tidak ada penafi-nafian. At-tanafi tidak ada. InsyaAllah weh. Masih.
Ghusila sab'an, basuh 7 kali. Ihdahunna, salah satu, biturabit tahur, dengan tanah. Bila sebut kata tanah, selain daripada tanah tidak memadai. Tidak memadai umpama sabun. Tak boleh. Walaupun lebih wangi daripada tanah. Kerana bahadza ta'abbudiyun. Apa ta'abbudi Dam? Serah, bulat-bulat. Nabi sebut tanah, khalas. Ta'abbudi. Ada benda kita kias. Orang minum cokorai, mabuk. Nabi kata, hak haram tu arak. La. Hadza ta'aqquli, dikias. Hadza ta'abbudi. Faham? Baik. Biturabi, dengan tanah. At-tahuri, yang suci lagi menyucikan. Apa makna hazal kalam? Tanah itu tanah at-tahur. Tanah itu bukanlah tanah yang mutanajis dan bukan musta'mal. Itu makna at-tahur. Bukan mutanajis dan bukan musta'mal. Wadih? Bukan mutanajis dan bukan musta'mal. Maka para ulama menyebutkan apa yang memadai di dalam bab tayammum, memadai dalam bab menghilangkan najis. Wadih insyaAllah. Jadi tanah ni apabila memadai dalam bab tayammum, maka memadai dalam bab ish an-najis. Khalas. Apa yang memadai dalam bab at-tayammum, memadai dalam bab an-najis. Masih. Tetapi ada istisna. Ada pengecualian. Selut. Tanah tanah air. Selut. Sah kau buat tayammum? Adam. Tanah selut. Sebab kena debu. Mesti kena debu. Sah? Jadi bila tayammum, kena keluar debu. Lahu ghubar. Tepuk-tepuk dia keluar debu kau. Tak keluar. Tetapi memadai dalam bab ni. Memadai tak? Memadai. Aywa. Hadza huwal kalam. Wadah insyaAllah. Khalas. Jelas. Fa'idan, maka kita sebut at-tin memadai. Tinan ratban memadai dalam bab mughalladhah, najis. Kerana apa? Kata Ba'asyal li'annahu turabun bil quwwah. Turab dah tu. Faham tak? Hai Ibrahim. Baik. Begitu juga dalam bab tayammum tidak dimaafkan dia. Tanah yang bercampur dengan perkara yang lain walaupun sedikit. Sah? Syuf. Dalam bab ish, bab tayammum. Ada. Wa inqal. Syuf. Dalam bab tayammum, tanah tu kalau bercampur dengan benda lain, walaupun sedikit, sah ke tak tayammum? Tak sah. Bahawa insyaAllah, tayammum, tanah yang sedikit pun tidak. Tak boleh dah. Campur dengan benda lain. Campur kapok orang tak boleh. Walaupun sedikit. Adapun dalam bab ni, maka jikalau sedikit sangat, sekira-kira apa? Tidak mengubah keruhnya tanah, maka masih lagi memadai. Wadih? Faham Ibrahim? Dalam bab at-tayammum, tanah tu kalau campur sikit dengan benda lain, tak boleh lah. Campur dengan tepung, tak boleh lah. Tapi dalam bab menghilangkan najis, jikalau tanah tu bercampur sikit dengan tepung, tapi sekiranya tepung tu tak memberi kesan pada air tersebut, atau tidak memberi kesan pada tanah tersebut, masih lagi dikuasai oleh tanah. Tamam? Maka hukumnya ialah memadai.
Oops. Duh. Syuf. Nombor 2. Wabit tahur mukhtalitun. Terkeluar dengan tahur wahab campur. Binahwi daqiqin. Dengan seumpama. Wa in qalla. Oh, Syekh Ibn kata, oi. Walaupun sikit, oi. Dia kata, wa in qalla. Tak boleh. Syuf, Al-Jarhazi madza qal. Qala Al-Jarhazi. Qawluhu wa in qalla ilaq. Da'if. Faham? Al-Jarhazi kata, da'if ya Syekh. Kalam da'if. Fafid tuhfah. Al-Jarhazi kata, Syekh Ibn Hajar dalam kitab Hajjul Qawi kata, wa in qalla. Lalu Jarhazi ra' dengan tuhfah juga. Ini kalam Syekh Ibn Hajar. Naam, al-mukhtalit bi ramlin khashin aw na'im wa nahwi daqiqin qalil la yu'athir fi taghayyur. Hak tidak memberi kesan pada apa? Perubahan. Ayat tu masih dikuasai oleh tanah. Yakfi huna. Di sini. Maksud dia apa? Huna di sini. Kalau huna ke? Di babi tayammum. Kama huwa zahir. Wadih. Jadi di sini kita sebut kaedah. Segala yang memadai dalam bab tayammum. Memadai dalam bab menghilangkan najis. Tetapi tidak semua yang tidak memadai dalam bab tayammum tidak memadai dalam bab najis. Sah? Ada ibarah? Benar boleh. Semua yang memadai dalam bab tayammum memadai dalam babul mughallaqah. Tapi tak semua yang tidak memadai dalam bab ish babut tayammum tidak memadai dalam babu al-mughallaqah. Kerana terbit dua surah. Surah apa? Surah Tanah Lembek dan surah apa? Bukan. Dia bercampur dengan benda hak sikit. Benda lain. Aduh. Dan okey, Ibrahim. Baik. Lagi. Wal afdalu fil ula thumma fi ghairi al akhirah. Wal afdalu, dan bermula yang afdal. Al afdal maknanya aksaru thawaban, lebih banyak pahala. Jangan lupa tu, al afdal aksaru thawaban. اللي حفظنا عن مشايخنا رضوان الله عليهم, kalau dia kata al afdal dalam babul fiqh, dia kata al aktsaru thawaban, banyak pahala. Wa fi an-nahw al afdal ay al aktsaru sawaban, lebih banyak betul. Allah alam. Thumma qal wal afdalu, lebih banyak pahala. Fil ula, khabar. Kainun fil ula, dalam dia ay fi al ghaslati al ula. Boleh? Summa, kemudian fi ghairil akhirah, pada selain akhir. Al-akhirah ay al-ghaslah al-akhirah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Mana ada kalam? Wal afdal. Al-afdal ni makna aktsaru thawaban, banyak pahala. Baik. Esh ada kalam. Al-afdal di sini nak beritahu, memanglah demo nak bubuh tanah tu di mana-mana boleh. 1 2 3 4 5 6 boleh belakang. 7. Tapi mana tempat yang boleh afdal? Wal afdalu ay fi at-tatrib. Fi mas'alati at-tatrib. Ni afdal pada tempat nak meletakkan tanah. Bahasa kampung itulah.
Afdal apa? Nak meletakkan tanah. Pada tempat nak meletakkan apa? Nak meletakkan tanah. Kat mana? Afdal nak letakkan tanah. Fil ula. Dalam basuhan yang pertama. Ni ambil basuhan pertama. Basuhan pertama tu, entah ada buah yak yang dicampur dengan tanah. Masih? Kelas? Basuhan pertama tu anda ambil ayak yang dicampur dengan tanah. Ini mamzuj bil ma'. Mamzuj bil turab. Baik, air tanah tu dia. Sekira-kira apa? Air itu jadi ma'un kadir. Air yang keruh. Bas. Walidhalik, fi ba'dul kutub kata apa? Ayak Nil, pada ketika bah dia, dikira ayak yang madai dalam bab turab. Kerana ayak tu memang keruh tu. Keruh tu ingat? Dengan sebab tanah. Faham insyaAllah? Sekira ayak tu jadi ayak yang berkeruh. Ni bah. Yang penting ayak tu jadi keruh. Masih? Baik. Seafdal-afdal. Nak letak bila tu ayak keruh tu? Lagi yang akan cerita. Bukan setakat ayak keruh je. Tiga kaifiat. Tamam? Fil ula. Dalam basuhan yang pertama. Najis. Keras. Kemudian, basuhan pertama tu, hantar bubuh dah ayak. Basuh dengan ayak tanah terus. Lakin, tabi. Kita akan bahas nanti. Masalah ada ain. Naqra'ul matan. Wal afdalu fil ula. Yang afdal pada basuhan yang pertama. Basuhan pertama tu bubuh ayak tanah terus. Summa kemudian, yakni apa? Talil al-martabah yang kedua. Yani summa ni jikalau tidak mahu pada basuhan pertama. Jikalau tidak mahu pada basuhan pertama. Dam. Kalau tak mau pada basuhan pertama, basuhan ke berapa? Yang penting bukan nombor 7. Ghairil akhirah. Bukan nombor 7. Masih? Baik. Sebab apa Ibrahim? Siapa ingat elak sebab apa dia kena letak? Afdal letak awal. Siapa boleh jawab? Bukan situ kita nak bahas. Ya Allah. Koyak dulu. Koyak dah dulu. Al-afdal ulna basuhan pertama. Kalau tak boleh basuhan pertama, hak penting bukan nombor 7. Al-afdal yang ni. Nombor 2. Kemudian, kalau tak ada nombor 2, nombor 3. Kalau tak ada nombor 3, nombor 4. Wah, kata yang ni. Tamam? Kalau dia ambil yang nombor 7, dia letakkan ayak basuhan tanah, pada ghairul afdal. Tak afdal tu ya. Wadih. Baik. Idan, kenapa illatul afdal? Apa illat afdal? Illat afdal dia, anda beritahu dulu. Supaya apabila terpercik, air tersebut terkena pakaian masalan, maka dia tidak perlu lagi diletakkan tanah. Ulang balik. Supaya apa Adam? Apabila terpercik, kena pakaian, maka dia tak perlu lagi ayak tanah di pakaian. Maka tak perlu dia ayak tanah di pakaian. Taib. Suratul Mas'alah. Ya Allah, misal, najis. Tengok sini. Najis. Kita pun pada ikut kitab fiqh dia mau kata hak pertama lah. Maka dia pun ambil ayak tanah. Tuang. Bila ayak tanah kena tempat najis, maka mercik kena pakaian.
Hak ni kira hukumnya apa? Entah najis ke tak? Entah najis. Kalau belum selesai kan? Belum selesai basuh kan? Entah najis. Kata para ulama, khalas ya habibi. Hak ni asbab apa? Asbab apa? Asbab anjing betul tak? Asbab anjing? Asbab anjing. Cuma hak ni tak payah ada tanah dah. Selesai apa? Ayat tanah dah. Maka cuma anda perlu cukupkan bilangan 6 kali basuhan. Bas, wantal kelab. Tambah apa 6? Kasih. Sebab. Lagi. Kalau anda ambil pada basuhan kedua. Ayat pertama ayat biasa. Ayat kedua ayat tanah. Pak, percik. Oh, hak kedua tu lah dia percik. Kena pakaian. Maka perlu dah ulang. Perlu dah ulang. Perlu dah ulang tanah. Ayat tanah perlu tak? Tak perlulah sebab ayat tanah yang percik. Faham? Kemudian kata apa? Tambah apa? Nak ambil suci, anda sebut tadi. Ayat pertama basuh. Ayat kedua dia ambil ayat tanah. Masa ayat tanah tu pocik. Ayat tanah tak payah ulang. Lepas tu nak kena tambah apa ayat suci? Di pakaian. 5. Sebab dah dikira basuh. Sebab itulah kelebihan kita mendahulukan ayat basuhan tanah. Wadih. Hatta kata Sayyidina Syekh Abdul Hamid, kalaulah basuhan yang ke-6 anda gunakan air tanah, percik kena pakaian. Tambah sah. Khalas. Baik. Yang nak tidak surat misalnya salah ukhra. Pada basuhan pertama anda pakai ayat biasa, ayat kosong. Masa ayat kosong anda kena tu, hak tu lah yang percik kena pakaian. Oh sudah. Yang kena buat ni? Ni kena berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan air apa? Air tanah. Mantap kalam. Faham? Itulah makna kitab fiqh kata apa? Li'adami lihtiyaji hina idhin ila tatribi. Letak tanah. Ma yusibuhu. Barang yang kena dia. Ba'dal lati fiha turab. Ba'dal ghasati lati fiha turab. Idh lima لما أصابه من المغلظة حكم إذ لما أصابه من المغلظة حكم المنتقل عنه فيما بقي من عدد وتتريب. إن شاء الله. Boleh Dam? Siapa? Baju tu misal. Baju tu hanya misal fakat. Faham kena basuh bilik air. Boleh terjadi. Maksudnya? Oh, faham. Basuh. Tiap-tiap kali nak samuk, mesti samuk benda yang kena. Lepas tu bilik air. Kalau kena badai. Oh, sebab dia basuh dalam bilik air. Sama, super. Entah basuh benda yang kena najis. Jadi air tu turun bawah tidak? Jadi air turun bawah tu kena di lantai supaya dengan pakaian. Kalau anda nak bahagian bawah tu bersih. Boleh. Jadi kalau gitu, anda dahulukan dengan basuhan pertama tu dengan basuhan air tanah. Wah, khalas. Anda basuh kali kedua basuh tu, kiranya air tanah tu tak perlu. Apa nama? Yang bawah tu tak perlu bawah. Tak perlu tanah dah. Madai dah. Faham tak? Cuma perlukan lalukan air 7 kali. Boleh insyaAllah. Boleh. Jelas dah. Sekali tu je lah. Sekali apa? Sekali lah. Sekali tu sebab dia buat last sekali. So dia basuhan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Sampai 5 tu, 5 basuhan tu, dia pakai ayat kosong. Tapi tak percik. Basuhan ke-6 tu dia pakai ayat tanah. Tiba-tiba ayat tanah tu percik kena pakaian. Oh kalau begitu pakaian tu kena berapa kali? Sekali lah sambung. Faham? Tanah tak payah dah.
Terus. Oh. Baik. 3 kaifiat. Mana urai dah dulu. Tidak weh. Urai ke? Nak urai ke? Saya dulu. Masa buat pada malam-malam ni lewat. Kena ada kelas haji tak tahu. 3 trik lagi. 3 trik? Apa? Oh. Taib. Tak apa. Apa habis daurah ni, kira ni. Baik. Ya Allah. Jadinya ada 3 kaifiat. Wa hadza dzakarahu al-Imam al-'Allamah an-Nawawi al-Jawi fi Kashf as-Sajah. Kaifiat pertama, ayyam zujal ma' wa turab ma'an. Thumma yudha'a 'ala mawdi'in najasah. Hadza ma'nahu. Ayak tu dibuat campuran ayak tanah. Dicampur terus. Ayak dan tanah campur terus. Ni ambil ayak, tanah, campur. Baik. Faidan dengan inilah apa dia? Jadinya ayak tanah. Hadha huwa al-awwal. Wathani, tariqah tsaniyah. Iaitu dia diletakkan tanah di atas tempat najis. Kemudian diletakkan ayak atasnya. Dan dicampur sebelum basuh. Dan yang ketiga, aksu tsaniyah. Terbalik. Air dulu baru tanah. Lakin kalamul 'Allamah an-Nawawi al-Jawi radhiyallahu anhu, dia sebut wa yumzaja qabla al-ghusl. Dicampur. Ma makna hadzal kalam? Yani, zahir kalam al-Imam al-'Allamah an-Nawawi al-Jawi, pada hak pertama, campur ayat dengan tanah. Cara yang kedua, ialah apa? Tanah dulu, tapi diletak atas mana? Ala mawdi'in najasah. Ayyudha'at turab. Diletakkan tanah di atas tempat najis. Kemudiannya apa dia? Diletak ayak. Wadih. Ulang balik. Oh, sikit-sikit pula malam ni. Baik, anda ulang balik. Hak pertama apa? Buat ayak. Ayak apa? Ayak tanah. Yang kedua, ambil tanah letak atas najis. Kemudian letak ayak. Wadih. Tempat najis. Letak tanah. Letak ayak. Khalas. Yang ketiga, letak ayak. Letak tanah. Masih. Letak ayak. Letak tanah. Letak ayak. Letak tanah. طيب هذه ثلاث الكيفيات. أفضل كيفيات pertama, iaitu buat ayak tanah. بل منع الأسنوي غير هذه الكيفية. يا سلام. Imam Al-Asnawi kata kaifiat kedua, kaifiat ketiga tak sah. Wadih. Jadi beri kaifiat terbaik, kaifiat pertama, buat ayat tanah. Wantal kalam. Tamam? Naam. InsyaAllah. Kaifiat pertama ni, iaitu buat ayat tanah, adakah disyaratkan hilang najis terlebih dahulu? Ya Allah, misalhu, ni tempat kapet, ni lantai-lantai, ni najis toko. Kita nak buat ayat tanah. Adakah disyaratkan hak ni kena buang dulu, tak tepi? Mana kena tolak lah. Tolak ayat tepi dulu lah. Tolak najis tepi dulu lah. Jawapan tidak disyarat. Hadil kaifiyah. Qala al-'Allamah an-Nawawi wa fi hadhihi al-halah. Halah apa? Pertama. Law kanatil awsafu mawjudatan. Sifat-sifat tu ada. Min ghairi jurmin.
La. La. Silap-silap. Allah. Allah. شوف pertama sekali alladhi qararahu al-allamah an-Nawawi al-Jawi radhiyallahu anhu dengan Sayyidina al-Imam al-Bajuri berlainan kerana al-Imam an-Nawawi al-Jawi dalam 3 kaifiat ni ada yang kata memadai hilang jirim terlebih dahulu, kena hilang jirim terlebih dahulu, ada yang kata tidak perlu. Adapun apa yang disebut oleh Allamah al-Bajuri dan dinukilkan oleh Fathul Alam, dia kata tiga kaifiat. Kaifiat pertama tu masjul at-turab bil ma'. Kemudian yang kedua, wa yasih an yudha' al-ma' awalan thumma at-turab fawqa wa yumzaja' al-mahal aw yudha' at-turab awalan thumma al-ma'. 3 kaifiat. Sah? Fahadhi 3 kaifiyat, 3 kaifiat. Wa kulluha takfi, semua boleh. Illam yakun fi mahalli jirmun. Kira-kira apa weh? Tak ada jirim. 3 ni sekiranya tidak ada jirim. Fa in kana fihi jurmun atau jirmun. Jikalau ada jirim, lam yakfi wahidun minha. Tak mandai apa salah satu daripada 3 kaifiat ni. Wadih? Walau zalal jirmu ma'ah. Yani kalam al-Allamah an-Nawawi al-Jawi, kalam al-Imam al-Bajuri sebut. Kalau kita buat kaifiat ni. Kaifiat apa? Kaifiat yang salah satu daripada 3 ni tidak memadai jikalau apa? Ada jirim. Walau zalal jirmu ma'ah. Walaupun hilang jirim bersertanya. Wadih? Tapi kalau di sini skill. Allah yakin insyaAllah. Ada lagi.
Sikit pula. Allah Alam.